Kana nepel apa? Apa? Bawa apa saja. Gaya. Yang apa? Kau bawa belum ni? Timur memang. Ada di dapur dia. Masak pun dia lembu. Boleh juga. Ini kado. Yang dah ni kanya tajam. Apa yang berjewek dah oleh itu ah. Yang nam. Tahu. Itu saya ingat. Empat apa? Empat oh. Jom kan kat ini semua kan. Dekat ni. Kamu kan. Siapa je baru? Tang tu tang. Pak apa? Ada juga orang. Garam madu. Oh. Ada trik. Nó mua chè không bầu. Oh. Semua macam jaya cuma kayak hidup pun. Pulau nak. Jo juga ada buat. Kurang lai. Oh, mai buat ni. Alamak. Awak ni awak. Lawan. Oh, lawan. Wah, pegang. Ayo dia buat ni. Sama apa yang udah no. Dia tak ayo pilih udah. Wah, yang ada buan yang dapat. Allah ya.
Baik mo, ano kayo? Oh, ya. Goreng habis. Banjir kuah kacang. Harganya Rp12.000 saja. Komposisinya ada lontong dan diisi dengan banyak sekali sayur. Ada toge, ada timun, kemudian ada irisan daun kol, ada kacang panjangnya. Kemudian ada kentang juga, ada tahu pastinya. Diserami dengan bumbu kacang, ditaburkan bawang goreng dan daun bawang. Dan pakai kerupuknya juga. Worth sekali untuk Rp12.000. Makanya kita tahu. Mana? Itu dia bukanya nama. Itu nama aja deh. Muhammad Hani $1.